Abang, ayah bukannya dekat sini. Mainlah minum dulu. Apa? Datang melatih buat adik? Nak bawa adik pergilah shopping komplek lain kali. Ingatkan anak jurulatih adalah keistimewaan. Tapi kena hukum macam kita juga. Tak payahlah kalau aku. Baik jadi anak tukar sapu. Dah lah kalau teruk sampai jatuh macam tu. Hai, kalau aku tujuh lombong tak bunuh diri. Malu diketahukan orang, tak tahu. Leman, engkau dah tak ada harapan lagi dalam dunia badminton. Lebih baik kau balik je tau. Engkau duduk sini tak ada siapa nak tau. Kau faham tak? Balik lah.
makanan. Saya... Awak bukan pemain di sini kan? Maafkan saya, Cik. Saya nak Gafar. Ayah saya kerja kat sini. Anak Gafar? Habis siapa bawa ke sini? Saya tengok tak ada orang jadi saya cuba-cuba praktis, Cik. Maafkan saya. Tunggu dulu. Cara pergerakan awak tadi sungguh menarik. Tapi, Cik, saya tak pandai main, Cik. Tak apa. Awak ke sana. Saya... Tak apa, kita cuba. Mari. Awak ke sana. Lan, apa salah main badminton dengan Cik Azmi tu? Ayah. Lan, apa yang Lan tunggu lagi? Pergi main kat luar. Nanti Cik Azmi marah pula. Tunggu dulu, Cik Gafar. Cik Azmi, maafkanlah saya. Saya sepatutnya tak biarkan anak saya bermain di sini. Maafkanlah anak saya, Cik Azmi. Saya bukan marahkan dia, Cik Gafar. Cara awak main tadi boleh tahan. Boleh tak awak lakukan sesuatu untuk saya? Apa dia, Encik? Awak pegang dekat sini. Tunggu sini, ya. Itulah Lan. Ayah cakap jangan main kat sini. Lan main juga. Entah apa tindakan yang Cik Azmi nak ambil. Lan ni. Abang. Berhentilah dulu bang minum air ni. Abang tak boleh berhenti, coach tak bagi berhenti. Alah abang ni, dah sejam tau abang lari. Tak apalah, kejap gila Abang. Abang kau tak nak air dia. Bagi kita orang lah. Apa ni? Ni bergantung korang. Abang kau tak nak. Korang ni jahat lah. Sibuk je. Man! Mejap! Mari ikut saya. Padan muka dia. Anak jurulatih ni patut dihukum lebih daripada kita kan? Kau diamlah. Apa ni? Boleh bagi aku sikit tak? Hari-hari bagi macam ni kan aku. Adik dengan abang pun sama. Sama je. Ayah, adalah tu ayah. Janganlah denda abang lagi. Kesian ke abang. Ayah. Lina, diam. Man, ayah mahu bertanding dengan dia. Bertanding dengan dia, Ayah? Ya. Apa ayah ni? Dia ni bukannya pemain kat sini. Saya bertanding dengan Sulaiman. Tak nak saya. Kalau saya kata boleh, mesti boleh. Awak jangan malu-malu. Awak cuba. Mari. Tunggu apa lagi? Pergilah. Pergi. Man pergi sebelah sana. Ambil shuttle tu. Dengar. Saya mahu awak main seperti tadi juga. Boleh? Yalah. Okey, cuba.
Yes! Betul lah bang. Abang ni pandai lah. Tenang Lan, bertenang. Jangan gupuh. Jangan harap lah kau nak menang. Okey, berhenti. Abang, dah menang. Cik Gafar, Ya, Cik Azmi. awak berdua bolehlah balik dulu. Terima kasih, Cik. Ya. Salam Lan. Terima kasih Cik Azmi. Padam kau kalah. Selamat. Terima kasih. Sama. Awak betul-betul hebat tadi. Saya balik dulu ya. Abang, sebab abang menang ni nak hadiahkan abang air. Abang yang tunggu abang kat luar Dah hal. Ayah? Ayah, kenapa ayah suruh Man bertanding dengan dia? Man pergi berehat dulu di kantin. Dah tu nanti jumpa ayah. Nanti saya ceritakan. Baiklah. Man pergi dulu ya. Okey. Ayah nampak tadi Lan lawan yang Sulaiman. Ha. Lan sendiri tak sangka dapat peluang macam ni. Ayah pun heran juga. Macam mana Cik Azmi boleh suruh Lan bertanding dengan si Sulaiman tu? Apa maksud dia? Agaknya dia berminat dengan permainan Lan tak? Cik Azmi minat dengan Lan? Tak agaknya. adalah ayah. Lan bukannya pandai sangat main. Elok juga kau tahu. Ayah aku bukannya minat sangat dengan kau. Tadi kau dapat main dengan abang aku pun sebab ayah aku demam sikit. Kalau tak, jangan harap dan kau. Bodoh. Main badminton macam pingpong. Tak tahu main nak main juga. Pergi baliklah berlatih dulu. Bodoh. Kak Cik, saya tahu saya memang tak pandai main badminton. Dan saya tak kisah sama ada menang atau kalah. Tapi yang penting sekarang ni, saya dapat peluang bertanding dengan awak. Lagipun saya tak pernah terfikir untuk menarik perhatian ayah awak tu. Sudahlah. Malas aku nak layan kau. Sudahlah Lan. Jangan dilayan budak tu. Dia tu memang nakal. Kau pergi balik dulu. Ayah ada kerja nak buat ya. Ya, ya. Man, ayah dah dapatkan Man pasangan yang baru. Pasangan baru? Ya. Ayah dah buat keputusan untuk menerima budak tadi itu menjadi pemain kita. Dan ayah akan pasangkan dia dengan Man. Dia? No way ayah. Dia mana boleh main badminton? Dia memang tak sehebat Man. Tapi Man tak perasan. Dia mempunyai satu ketegasan dan semangat yang boleh menempuh cabaran. Ayah percaya, kalau Man berpasangan dengan dia, kamu berdua akan menjadi pasangan yang hebat satu hari nanti. Tapi ayah, dia tak berpengalaman langsung. Kita boleh latih dia. Dia tak tahu apa-apa langsung ayah. Man tak mahu berpasangan dengan dia. Ayah dah buat keputusan. Dia akan menjadi pasangan Man. Man tak setuju. Man tak mahu berpasangan dengan dia. Ini keputusan ayah. Man mesti ikut. Minta maaf ayah. Man minta diri dulu. Man, Sulaiman. Okey boys. Dengar sini. Terima kasih semua. Tapi ingat, esok saya nak awak di sini tepat pukul 6 pagi. Okey? Okey. Seperti biasa ya. Baik, sekarang semua boleh sesuai. Okey. Terima kasih, Kos. Sama. Nak tumpang nak. Jom. Aku nak tumpang kita aku. Cik Gafar. Cik Azmi, ada apa Cik Azmi? Siapa nama anak Cik Gafar tu? Oh, nama anak saya Mazlan. Oh, Mazlan. Begini Cik Gafar, beritahu Mazlan suruh datang sini pukul 6 pagi esok. Sebab saya dah ambil keputusan nak ambil dia dalam pasukan kami ni. Mazlan terpilih untuk pasukan negara? Betul ke ni Cik Azmi? Betul. Saya pergi dulu Cik Gafar. Baiklah Cik Azmi. Hai Mazlan. Tak sangka terpilih juga kau jadi pasukan negara ya. Nasib kau lah Lan. Ayah, betul ke ayah nak ambil Mazlan tu berpasangan dengan abang? Lina diam. Lina jangan masuk campur. Ini bukan urusan Lina. Tahu tak? Man ni memang degil lah. Kenapa tak nak dengar cakap ya?
Ayah, Man cuma tak nak berganding je dengan budak kampung tu. Dia mana boleh main badminton? Tak layak nak wakil negara pun. Betul tu ayah? Ayah tahu tu. Tapi dialah orang yang paling layak untuk menggantikan terpancing. Dan ayah sendiri yang akan melatihnya. Lepas tu, kamu berdua akan mencari persefahaman untuk memasuki pertandingan tu. Berganding dengan budak kampung tu. Man tak nak lah, ayah. Lah ayah, nanti abang kalah. Ayah, tolonglah ayah. Pertandingan pemilihan tu dah dekat. Man tak boleh kalah, ayah. Kalau kamu berdua boleh mencari persefahaman selama 6 bulan ni dan berlatih dengan gigih, kamu takkan kalah. Tahu tak? Tapi masa dah suntuk, ayah. Man, ayah percaya dengan pandangan ayah sendiri. Kalau Man bekerjasama, Man pasti akan berjaya. Man tak maulah. Man jangan degil, tahu tak? Kalau Man degil, ayah akan kenakan tindakan disiplin. Ingat, tak ada siapa yang dapat mengubah kemahuan ayah. Tahu tak? Macam mana ni bang? Tak tahu lah. Lan, ni kan dah masuk waktu isyak dah ni, ha? Lan dah semayang ke belum? Lupa pula saya, Mak. Saya pergi sekarang, Lan? Oh, Lan? Lan? Apa ni, bang? Ya? Ada berita baik untuk Mak Lan. Berita baik apa, ya? Kalau ayah cakap, Lan tentu tak percaya. Yelah, ayah tak cakap lagi. Macam mana Lan nak percaya? Encik Azmi dah pilih Lan mewakili negara. Besok pukul 6 pagi, Lan kena lapor diri dekat stadium. Cik Azmi pilih Lan? Ya. Betul ke ni, ayah? Ayah jangan main-main pula. Takkan ayah nak bohong pula. Baguslah, Lan. Sekarang Lan dah boleh menyertai pasukan negara. Akhirnya apa yang Lan impikan selama ni tercapai juga. Kalau ia pun masuk dah dalam kita bersembang. Kopi, ya? Lan macam tak percaya lagi, ya? Macam mana Cik Azmi boleh pilih Lan? Padahal Lan bukannya pandai sangat main. Iya. Tapi Lan janganlah suka sangat. Lan mesti berlatih bersungguh-sungguh. Lagi satu, Lan jangan mudah putus asa. Lan boleh tahan, ya. Lagipun badminton tu kan permainan Lan. Takkan Lan lepaskan macam tu je. Betul ke ni, Lan? Betul, ya. Lan, kalau Lan rasa betul-betul dah tak tahan, Lan boleh menarik diri. Janganlah sampai menyusah diri sendiri. Nanti mak ni pula yang susah hati. Saya tahulah, Mak. Bang, saya ambilkan minum abang, ya? Malam ni Lan kenalah tidur awal. Besok pukul 6 pagi lagi dah kena bangun. Jangan lambat pula. Ayah, apa lagi Cik Azmi cakap pasal saya? Apa? Pukul 6 pagi? Apa hal nyawa sangat ni? Ayah, boleh saya pinjam jalan loceng ayah tak? Saya takut tak boleh bangun je besok. Pergilah ambil. Terima kasih, ya. Bertuah jugalah nak kita tu, bang. Saya rasa bukannya senang dapat peluang macam ni kan gitu, bang? Tak iyalah, Nur. Abang sendiri pun macam tak percaya bila Cik Azmi pilih dia tadi. Dah rezeki dia. Abang tak apa lagi tak pergi mandi. Pergilah mandi dulu. Sementara saya siapkan makanan untuk abang. Tak iya. Awak ni noh, hari-hari buat nasi lemak je. Masaklah nasi goreng ke, mihun goreng ke. Saya nak buat bihun goreng macam mana, bang? Udang, awal-awal semua tak ada. Pergilah beli kat kedai. Lan, pergi mandi dulu. Boleh kita bersarapan sekali. Ya, Mak.
alamak, Lan dah lewat ni. Tengoklah anak awak tu. Dia gengnya sama macam awak juga. Biarkan dia dulu. Awak tengoklah tu. Dia terlampau suka. Sampai malam tadi tak tidur. Saya suka awak lah, bang. Lan? Lan? Ni ada nasi lemak ni. Sekarang Lan bawa lah sekali ya. Boleh juga kawan-kawan Lan tu makan. Kantin di sana tu bukannya buka pagi ni. Dengar tak Lan? Dengar, Mak. Mak tahu tu meja tu. Kejap lagi Lan ambil lah. Ha, tu kan jangan lupa pula. Yalah, Mak. Bang. Tak lewat ke ni? Abang tak pergi kerja ke? Ni nak pergilah ni. Tuan kaki ya. Abang Haji, concentrate. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4. Kanan. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4. Okey, lutut. Apa lagi? Duduk. Tangan turunkan lutut. Ulang kiri dulu ya. 1, 2, 3, 4. Kanan. 1, 2, 3, 4. Okey, tukar. Kangkang. Tangan ke depan. Kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4. Okey, berhenti. Apa lagi? Tarik nafas. Cik Azmi, saya Mazlan. Datang melaporkan diri. Kamu semua boleh berehat. Kecuali Mazlan. Kamu yang baru tu. Ya, makcik. Makcik ni Makcik dah fikir sini. Di dalam permainan badminton, tidak ada kena-mengena dengan perhubungan, kau tahu. apalah dia orang sedap gaduh. Bola tuan tak baseline dia pada kantung buat apa? Budak-budak aku. Kau marah macam mana pun dia tak boleh jadi keras sebab dia terlembut. Man tengok dia tu lembik je ya. Boring kan sini. Yalah, siapa tak tahu Mudian dan Hanif tu. Kan pasangan paling handal pasangan kita. Lama mungkin menyesal lah dengan kesusahan dengan Mudian kan.